Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilah Kesina bersama Arisa Aryani, wartawan dari TVPSS SMK Cabang 4 melaporkan dari Dewan Tok Betul SMK Cabang 4 sempena sambutan Hari Guru yang berlangsung dengan meriah pada hari ini. Betul Akilah, pelbagai aktiviti yang menarik akan kita saksikan pada Hari Guru nanti. Antaranya ialah sukan nekat yang disertai para guru SMK Cabang 4. Untuk pengetahuan semua, majlis ini diadakan sempena untuk mengenang pengorbanan dan dedikasi guru dalam mendidik murid demi masa depan yang penuh ceria ini. Program ini turut mendapat kerjasama dari semua warga sekolah. Ayuh sama-sama kita saksikan. Guru setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCD 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Kala kulita hidup bagi kami semua, menuju jalan ke arah yang benar. Penuh ikhlas dan tulus. Selamat Hari Guru diucapkan kepada seluruh warga pendidik yang telah mencurah ilmu, mendidik dengan penuh dedikasi dan membimbing dengan hati yang ikhlas.